Cara mengeluarkan credit note. Hai, saya J dari PIST SQL. Hari ini saya akan ajar macam mana nak issue supplier credit note dekat SQL system. Sekarang anda boleh pergi dekat supplier credit note. Sini anda boleh pergi dekat new CN untuk buka new punya credit note. Sini anda boleh key in supplier punya nama untuk search supplier yang mana supplier anda nak issue credit note ini. Okey, contohnya Italy Beijing. Lepas tu sini anda boleh letakkan account yang nak buat credit note ini. Contohnya discount allowed. Lepas tu sini adalah amount untuk discount yang supplier anda bagi. Lepas tu anda boleh pilih invoice yang sudah issue dekat SQL system. Lepas tu knock off. Anda boleh nampak sini supplier saya bagikan 600 discount. Lepas saya knock off, sini adalah outstanding amount. Lepas tu knock off amount dekat sini. Okay, kalau anda confirm amount ini adalah betul, lepas tu anda boleh tekan save. CN number ini anda tak payah manually key in sebab sistem akan automatically generate. Okay, kalau anda nak buat journal entry lain daripada credit note ini, anda boleh pergi dekat new JE. JE maksudnya journal entry. So journal entry biasanya untuk buat adjustment untuk supplier ini. So cara untuk buatnya adalah sama dengan credit note saja. Okey, anda boleh juga key inkan amount, lepas tu knock off invoice. Anda boleh nampak dia semua issue punya cara adalah sama, tapi hanya number ini beza saja. Okey, anda boleh nampak JE ini dia punya number adalah JV. Kalau CN, number dia adalah SC punya number. Okay, lepas tu anda boleh pergi dekat preview untuk nampakkan report. So ini adalah full page punya CN. So kalau anda suka video ini, anda boleh like and share. Thank you.